Okay, talking about horror punya genre Wah. Kau pernah Melalui experience any horror things pengalaman in terms of your personal experience you? Ami, Tulis lagu, nampak macam ada tulis lagu tiba-tiba tiba-tiba kau tengah tulis lagu tiba-tiba kau dengar ada orang lain berbisik ke apa. I don't know. Hakim benda-benda macam ni dia suka ni. Ada ke tak? Pernah terjumpa. Jumpa tak pernah lah. Ada sekali lah aku dengan Ami kan. Ada Ami lah. Tak, dia apa tak tahu lah. Kita tak tahu lah cakap macam mana lah. Dia apa ni lah, apa benda apa lah, benda horror Hakim tak ada Hakim lah. Ada satu time tu Fai dah tak tahan nak kasi sebut tu. Macam apa benda aku nak goreng ni Syah kan. Kau pernah lalui pengalaman mistik tak? Pengalaman mistik ada lah satu. Ada satu show ni Okay. dekat Perak. Okey. Oh, kat rumah. Boleh cerita lah? Boleh lah. boleh Oh, lah. yang tu. Okey, Lenggong. Lenggong. Oh, ada satu ni. Baik tu. Homestay dia satu-satunya rumah. Sebuah rumah ni dikelilingi oleh bendang. Sawah padi. Lepas tu kita orang suka lah. Rumah tu rumah kampung, keliling sawah padi. Lepas tu malam tu dia still best. Tapi dia the only rumah kan kat tengah kan. Tu dia dia ada bila orang dah makin lama makin tidur ramai-ramai kan. Tidur. Tinggal 2 orang, dia dengan gitaris kita orang. Tak, aku tak tidur sebab katil tak cukup. Nanti kita orang memang macam balik raya. Aku utamakan yang mana yang macam barai sangat ni lah. Tak apalah, awak pergi dah masuk dulu. Saya masih bertahan. Steady. Terus tinggal lah aku dengan siapa lah? Udin. Aku dengan Udin, gitaris kita orang. Tak boleh tidur. So rumah tu rumah kayu kampung. Dia ada satu apa? Bukan yang terletak terus di tanah. Pacak kayu dia. Pacak kayu. Panjang. So ada berapa? 1, 2, ada berapa? 6, 9 lah. Tak ingat. Tinggi lah. Then dia orang semua dah tidur. Tinggal aku dengan Din. Tidur mana Din? Di mana-mana je. So Din pula macam kira brotherhood lah. Dia teman kan. Support. Lepas tu kita nak tidur tu dia ada rasa lain lah. Sebab owner homestay tu first kita check in tu ada satu bilik depan sekali Hakim kan. Ke bilik tengah? Dia kunci bilik tu. Bilik ni jangan siapa-siapa masuk lah. Oh dia cakap macam tu. Kita orang nak time habis show kat Lenggong tu. Udin selalu kacau. Panggil pakcik ni keluar. Dia cakap pakcik tu yang dia dah tu. Ajak pakcik tu lepak sekali. Kita lepak kat ruang tamu dulu kan. Ruang tamu sebelah. Ini ruang tamu